Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bunga mawar di Taman Mekar, harum semerbak mewangi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ahmad Ashraf bin Khairul Azhar, berumur 12 tahun dan bersekolah di SK Serelayang yang terletak di Genting Highland. Di sekolah, saya memikul tanggungjawab sebagai pengawas SPBT. Pada hari ini, saya ingin membicarakan sebuah buku yang penuh pengajaran dan peringatan buat kita semua yang bertajuk Rasulullah SAW di sini. Buku ini mengandungi 16 muka surat dan dicetak pada 2022. Buku ini dihasilkan oleh Nur Syafiqah Yusof. Buku ini mengupas satu peristiwa yang jarang dibicarakan, iaitu bagaimana Rasulullah SAW pernah menjadi mangsa sihir yang dilakukan oleh lelaki Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Peristiwa ini membuktikan bahawa sihir itu wujud dan mampu memberi kesan kepada manusia. Namun keimanan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ialah lebih besar daripada segala-galanya. Dalam buku ini kita akan mendapati bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ujian ini dengan penuh ketabahan dan bagaimana wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penyembuh bagi baginda. Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas yang sering kita baca dalam solat sebenarnya ialah benteng utama dalam melindungi diri kita daripada kejahatan yang tidak kelihatan. Peristiwa ini mengajar kita bahawa kita haruslah sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperkuatkan iman dan sentiasa mengamalkan doa perlindungan agar sentiasa terhindar dari kejahatan yang tidak kelihatan. Buku ini bukanlah sekadar sebuah kisah sejarah, tapi ia memberi kita peringatan agar sentiasa berwaspada dengan tipu daya dunia. Ia membimbing kita dengan berdasarkan panduan Al-Quran dan hadis untuk ancaman sihir dan kejahatan yang masih wujud dalam kehidupan moden. Sebagai kesimpulan, Rasulullah SAW di Sihir ialah sebuah buku yang wajib dibaca oleh setiap Muslim. Ia membuka mata kita tentang hakikat sihir dan cara Islam mengatasinya. Semoga kita semua memperoleh manfaat dari buku ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.